kali ni, cerita yang dikongsi oleh Syuib Sepatu memang buat ramai rasa sebab, tapi dalam masa yang sama, penuh rasa syukur. Syuib mengumumkan isterinya, Wati Hanifiah, selamat melahirkan cahaya mata pertama mereka. Seorang bayi perempuan yang dia panggil sebagai Puteri Daddy dan Mami. Detik kelahiran itu berlaku pada hari Isnin, 6 April 2026, tepat pukul 3.47 petang. Dalam perkongsian dia, Syuib nampak sangat bersyukur. Dia puji Wati sebagai wanita yang sangat luar biasa, kuat, tabah dan melalui semuanya dengan baik. Katanya, segala urusan dipermudahkan. Seolah-olah semuanya berjalan dengan lancar, seperti yang sudah diatur dengan sangat sempurna. Syuib juga ada sebut, perancangan Allah itu luar biasa. Apa yang penting, mereka hanya mampu reda, bertawakal dan terus bersyukur dengan apa yang dikurniakan. Dalam kegembiraan itu, dia tak lupa ucap terima kasih kepada semua yang mendoakan mereka. Dan untuk bayi kecil yang baru hadir dalam hidup mereka, dia sambut dengan penuh kasih sayang. Kadang-kadang, momen macam ini buat kita sedar. Dalam segala ujian dan perjalanan hidup, akan tetap ada bahagia yang datang pada waktu yang tepat. Apa ucapan korang untuk Syuib dan Wati? Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.